Maksudnya warranty dia 5 tahun 5 tahun. unlimited mileage. Oh, so maksudnya kalau kau ni jenis yang hari-hari ulang-alik Thailand ke Johor pun Cover. cover lah. Kalau kau beli kereta pada tahun 2020, warranty kau akan cover sampai 2025. Mileage kau 300,000 ke 400,000 dia akan cover. Maksudnya dekat situ dia peace of mind. Peace of mind. Kalau kau ni jenis yang lenjan kilometer. Betul. Kalau lagi satu dia sesuai untuk yang memang ada satu kereta je. So dia pergi balik kampung ke pergi mana ke memang pakai kereta tu. Faham tak? Lagi satu, banyak kejaya yang sekarang ni yang jenis mobile tau. Kejap-kejap dia kena pergi sana. Betul. Kejap-kejap dia kena pergi sini. So itulah dia ni, banyak yang Grab pun sama kan. Memang long range semua. Ada orang cakap, aku pun nak buat konten pasal ni. Ada orang cakap mana ada orang buat Grab pakai Honda Civic. Lepas tu aku macam asal pula tak ada, aku baru je naik itu. Ada. Apa nak buat? Semua kereta ada. Ikut security orang tu lah. Nak pakai apa. Cuma maybe untung dia beza kot. Jadi yang pasal warranty ni aku tak tahu lah. Kalau brand yang selain daripada yang aku mention tadi tu, aku tak tahu dia punya capping mileage tu dekat mana. Tapi aku sangat bangga dengan warranty Honda. Sebab kau unlimited tu. Unlimited mileage.